kata Wanakem Tajahau Dahai semua. Nama saya Kaminish Hakim Rasami, pelajar program persediaan Ijazah Sarjana Muda di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Hari ini saya sangat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang telah memberikan impak besar kepada saya, iaitu The Iban Trackers and Sarawak Rangers karya Robert Rizal Abdullah. Buku ini diterbitkan oleh Unimas Publisher pada tahun 2019. Buku ini mengandungi sejumlah 125 helai muka surat. Buku ini mengisahkan sejarah ringkas unit separa tentera yang dipanggil Iban Trackers yang kemudiannya ditukar nama kepada Sarawak Rangers. Buku ini merangkumi tempoh dari tahun 1948 beberapa minggu selepas darurat Malaysia disiarkan hinggalah ke 15 September 1963, iaitu sehari sebelum pembentukan Malaysia. Apa yang membuatkan saya terpesona ialah unit ini sangat popular dalam kalangan tentera Commonwealth, bukan sahaja kerana mereka menggunakan penjejak yang terbaik di dunia, tetapi juga kerana sikap mereka yang mudah mesra dan santai yang dapat menangkap musuh di persekitaran hutan. Selain itu, buku ini juga menceritakan seorang pahlawan keturunan Nibaya sangat hebat yang bernama Lieutenant Colonel Haji Robert Rizal Abdullah PGB. Beliau meninggalkan rumah panjangnya pada usia muda untuk mengikut abang sulungnya yang merupakan seorang anggota polis di Bintudu. Di sana, beliau menamatkan pendidikannya pada tahun 1966 dan terus menjalani latihan tentera di Kolej Tentera Diraja, Sungai Besi, Kuala Lumpur sehinggalah ke tahun 1969. Beliau telah memberikan sepenuh tenaga dalam operasi menentang pengganas komunis sehingga dianugerahkan pingat keberanian Panglima Gagah Berani PGB atas serangan beliau ke atas kamp pengganas komunis di Sarawak pada tahun 1973. Sekarang, saya akan menceritakan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam buku ini yang membuatkan saya lagi tertarik. Gaya penulisan buku ini sangat ringkas dan padat yang membuatkan saya sangat senang untuk memahami maklumat yang disampaikan. Buku yang mengandungi 7 bab secara keseluruhannya ini mempunyai penyampaian maklumat yang sangat teratur dalam semua bab. Buku ini pula telah mengubah perspektif saya terhadap jasa-jasa yang telah disumbangkan oleh askar-askar dari Sarawak terhadap pembentukan Malaysia. Buku ini sangat sesuai untuk pelajar-pelajar, para siswa dan siswi serta cikgu-cikgu kerana ia boleh menambah ilmu sejarah para pembaca. Bukan itu saja, ia sesuai juga untuk pembaca dewasa yang meminati sejarah Malaysia. Saya sangat mesyuarkan buku ini untuk dibaca dan dihayati bagi meningkatkan semangat patriotisme diri warga Malaysia. Jangan lupa kongsikan pendapat anda jika sudah membacanya. Terima kasih. Wanakem. Jumpa lagi.